Okey, assalamualaikum guys. Alamak guys. Okey, hari ni kita nak tanam pokok hati-hati guys. Ini yang jenis banyak color. Yang ni yang jenis dua color, pink dan maroon. Okey guys. Cara-cara pertama kita kena ada pasu guys. Yang ni pasu yang kita beli pokok, dapat percuma pasu. Okey, pasu satu. Lepas tu kita kena ada media tanah lah. Ni media tanah pasir guys. Ni jenis berpasir. Tu guys. Jenis berpasir ni kalau siram dia terus keluar lah air. Dia tak melekat guys. Yang ni 1/8. Semua adalah yang ni. Lepas tu ini kita ada pakai, kita akan pakai sedikit peat moss guys. Ni peat moss. Jenis warna hijau ni guys. Ni dia punya logo guys. Alamak. Lepas tu kita pakai sedikit ni lah, sabuk kelapa yang fiber punya guys. Yang macam panjang-panjang punya guys. Lepas tu kita kena ada gunting lah guys. Gunting untuk potong pokok hati-hati tu guys. Okey, kita mula-mula kita sediakan media tanah dulu guys. Okey, media tanah kita ada kena pakai ni. Lama guys, kita tak ada tripod, so kita buat satu tangan boleh ya. Okey ni, ni jenis coconut fiber. Kita beli dekat kedai RM2 rasanya ni. Yang ni pun kedai RM2 juga ni guys. Alamak. Okey, kita cari-carikan dia. Kita ambil sikit saja guys. Yang ni untuk tak nak bagi tanah terkeluar pada pasu guys. Kan ada lubang ni kan, lubang besar-besar kan. Jadi kita letak tipis saja guys. Untuk menutupi lubang-lubang yang kat bawah tu je guys. Macam tu guys. Tu nampak dah tutup. Okay, kita buat dua pasu lah guys. Sebab kita nak buat anak dia kan, nak perbanyakkan pokok tu guys. Macam tu guys. Macam tu guys. Okay guys. Okay, lepas tu kita akan letak ni lah pasir ni guys. Ni guys pasir ni. Pasir 8 dalam 1. Sini. Tu dia, memang pasir guys. 1 2 saja guys. Untuk bawah dia guys. Tu yang ni. Dan satu lagi pasu pun sama guys. Ni ganting ni buang guys. 2. Okey guys, 2 kan. Lepas tu kita letak peat moss guys. Peat moss. Ni peat moss macam ni guys, media tanah dia guys. Kita letak peat moss. Sebabnya kenapa kita letak peat moss di layer kedua, sebabnya nanti kita cucuk batang tu akan sampai ke peat moss guys. Kita letak 2 genggam lah. Nak jimat letak 1 genggam je guys, tak ada masalah guys. Sebab peat moss ni vitamin dia memang banyak lah guys. Okay ni 2 genggam. Lepas tu kita letak pasir ni balik guys. Pasir ni balik, supaya tidak membazir peat moss. Peat moss ni satu guni tu RM40 guys. Harga dah naik guys. Hari tu mula-mula harga dia 35 saja guys satu guni.
satu 25 kg ke 50 kg macam tu lah. Kita letak 2 genggam guys. Tak perlu tinggi sangat guys, tak perlu sampai ke tahap ni lah. Ni macam ni guys. Sebabnya kalau nanti kita nak tambah baja kan, baja kompos ke apa kan, tanah kompos ke, kita boleh tambah nanti kemudian. Yang ni kita letak macam tu je guys. Okay guys, lepas tu kita ambil sedikit air guys. Kita kena siram dulu lah guys, supaya air dia turun guys. Okay, sambil-sambil tunggu air tu turun, kita potong pokok ni guys. Okay, cara potong pokok ni guys. Ni ada bekas ulat-ulat putih tu. Okay, cara potong dia, setiap macam takuk ni kan, takuk ni dia akan tumbuh akar guys. Jadi kita potong sini guys. Ni guys, setiap macam ada takuk tu kan, sini dekat sini dia akan tumbuh akar lah. Dekat sini dia akan tumbuh akar. Jadi yang ni kena potong pendek sikit guys, supaya akar dia turun kat bawah. Yang ni panjang sangat. Lepas tu kita ambil 2 takuk. Satu yang tumbuh akar, satu tumbuh daun. Jadi sini kita potong. Contoh ni kita pendekkan sikit. Lepas tu yang ni satu takuk, yang ni kedua, kita potong sini guys. Jadi satu pokok guys. Banyak betul apa ni, kulat. Okay, dapat 2 pokok. Lepas tu kita potong lagi guys. Ni 1, 2, kita potong sini guys. Ni 1, 2, potong sini guys. Ni 1, 2. Kita tak payah nampak kan, tinggal batang je kan guys. Nanti dia tumbuh balik guys. Jangan bimbang guys. Yang 1, 2. Okay guys. Okay, batang ni kita akan botakkan dia guys. Untuk pokok, untuk mengeluarkan akar dia, dia tak perlu nutrisi untuk daun guys. Nanti dia lambat tumbuh akar guys. Sebabnya nutrisi tu akan pergi ke daun guys. So akar dia lambat tumbuh. Macam tu guys. Jadi kita kena potong daun dia lah. Alamak. Okay guys, kita dah potong guys. Potong dia macam ni guys. Ni ada 4 takuk ni guys. 1, 2, 3, 4. Kalau nak potong lagi pendek pun boleh guys, tak ada masalah guys. Saya saja bagi panjang guys. Lepas tu ni kalau daun macam ni boleh je guys kalau tinggal. Sebab yang ni pucuk, jadi kita tinggalkan daun dia. Cuma daun yang besar sini ni kita akan potong separuh guys. Supaya dia cepat tumbuh akar lah guys. Okay, yang ni kita cucuk guys. Satu pasu ni kita letak 4 guys. Kalau letak banyak-banyak nanti dia susah jugalah nak terima vitamin tu guys. Nutrisi 4 pun dah cukup lah untuk satu pasu yang kecil ni guys. Ni guys. Kalau nak lagi cantik letak 2 je guys. Nanti dia akan tumbuh dengan besar lah.
lebih cepat dan besar. Yang ni kita buat 4 saja guys, supaya jimat pasu guys. Okey, yang ni pula kita, sebab yang ni yang bawah punya, jadi tinggal batang je lah guys. Ni ada 2 takuk kan, 1 dan 2. Lepas tu yang masa kita cucuk tu, biar yang takuk ni sampai ke dalam tanah guys. Jangan duduk kat luar pula guys. Lagi satu, jangan terbalik guys, nanti daun tumbuh kat bawah, akar tumbuh kat atas guys. Alamak. Macam tu lah guys. Senang je kan. Saya tak guna apa ni, penggalak akar guys. Dan penggalak akar, aloe vera, apa-apalah yang selalu orang letak, aloe vera, tak pun bawang putih, tak pun penggalak akar. Penggalak akar saya ada guys, cuma saya tak letak lah guys. Mana penggalak akar? Oh ni guys. Ni penggalak akar kita. Saya tak letak sebab ada certain pokok yang jenis daun jenis batang lembut ni, kalau kita letak terlebih banyak, dia macam cepat mati guys. Dia cepat buruk guys. Jadi untuk pokok ni saya tak letak lah, sebab batang dia lembut guys. Saya main pacak macam tu je. Okey guys, jadi untuk pokok ni kita tak boleh letak tengah panas lah guys. Letak tengah redup-redup je guys. Contoh dekat sini guys. Sini tak kena cahaya sangat guys. Yang depan tu kena. Line depan, line kedua pun kena. Line ketiga ni jarang kena. Jadi kita letak dekat sini guys. Tu macam berlubang tu tanah dia. Jadi kita tambahlah sikit lagi lah tanah. Macam tu guys. Macam tu lah saya buat benih guys. Contoh pokok ni. Banyak dah ni guys. Ni ibu dia guys. Anak dia pun dah besar guys. Alamak. Saya first time tengok bunga pokok ni. Pokok ni ada bunga rupanya guys. Pokok ni pun sama guys. Saya pacak je, tak ada letak penggalak akar ke guys. Alamak. Pacak je. Ni mak dia besar dah guys. Boleh pegang macam ni guys. Pegang macam ni. Lepas tu kalau nak tengok air kan, angkat je. Kuat, kaktus ni kuat guys. Okey guys. Okey guys, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.